yang berani menawarkan diri. Tahniah saya ucapkan. Jangan lihat pada rupa, jangan lihat pada kaya. Jujur dan bertanggungjawab. Maka pilihlah saya menjadi ketua. Apakah yang anda rasa paling layak untuk menjadi pemimpin pelajar? Sebab manifesto dia lain daripada yang lain. Saya rasa jadi seorang ketua pelajar pada SMP Tawabak pada tahun 2006 kerana dia seorang pengawas SLP dan saya suka sifat dia sebab dia sifat tegas, bertanggungjawab, jujur dengan punya tugasan dia. Saya rasa saya sebab saya rasa yang tegas dan dia juga banyaklah idea untuk bercakap dekat hadapan.